Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana petang ini saya telah memberikan kerjasama penuh kepada pasukan polis, di mana arahan kepada saya untuk menghadiri siasatan di bawah Seksyen 111 Kanun Acara Jenayah. Alhamdulillah, berkaitan dengan kenyataan di dalam akaun YouTube Minak Jinggo di unit siasatan jenayah terkelas tingkat 2 Bukit Aman. Alhamdulillah, saya telah memberikan kerjasama penuh kepada pasukan polis, dan selepas saya memberikan kenyataan penuh kepada mereka, saya tambah yakin dan percaya bahawa jenazah politik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sedang dalam perjalanan ke liang lahat. Ya, Datuk Hisham janganlah senyum pula saya cakap macam tu. Senyum pula Datuk Hisham. Dan insya-Allah saya rasa riwayat politik Datuk Zahid semakin menghampiri tanah perkuburan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih. Baik, untuk menyambung keterangan daripada Cik Zahid Ma'arif kita, tadi sebanyak 15 soalan telah pun diajukan oleh pegawai penyiasat, di mana satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan, iaitu Criminal Defamation, dan juga Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, di mana ini berkaitan dengan seperti mana telah dijelaskan, ini berkaitan dengan satu video yang telah diupload di dalam YouTube Minak Jinggo, yang telah pun disahkan oleh Abang Zahid Ma'arif sendiri. Dan basically tidak ada apa-apa yang serius lah kita harap daripada siasatan ini. Semuanya pegawai penyiasat ingin mengesahkan daripada mana sumber-sumber yang dinyatakan dalam video tersebut. Itu saja yang penjelasan yang telah dibuat oleh Abang Zahid, dan insya-Allah kita harap semoga ini membuka mata kepada orang-orang di luar sana. Kita banyak lagi benda-benda yang kita boleh dedahkan sebenarnya. Cuma kita insya-Allah kita harap perkara ini dapat membuka mata lah kepada masyarakat di luar, insya-Allah. Baik, terima kasih. Jadi proses verification of facts apa yang ya, ianya bagi tujuan untuk menjelaskan siapa yang upload, kenapa upload, itu sajalah. Oh, okay. Dan lebih kurang 15 soalan ya. 15 soalan.